Menuju ke depan, menuju dengan lekas. Itulah beberapa klip video memaparkan aksi sebuah kereta kelisa berwarna merah dikejar oleh beberapa buah kereta peronda polis di sekitar Butterworth. Perkongsian video tersebut oleh orang awam mencuri perhatian dan menimbulkan pelbagai reaksi serta tanda tanya warga mayang. Situasi cemas tersebut membuatkan ramai yang ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bagaimanapun, menurut info orang awam, pemandu kelisa berkenaan sudah pun ditahan pihak berkuasa di sekitar Mak Manding, Ampang Jajah. Setakat ini, masih belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan kejadian tersebut dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu diminta menghubungi mana-mana bala polis berhampiran. Gila kelisa ni. Dari tadi tu. Tak lepas pula. Tak tahan bagi sidul. Nak tak tahan kereta kelisa siap bagi sidul je. Kelisa. Kelisa turbo. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Menuju ke depan, menuju dengan lekas. Tenang, kalau ku disuruh, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang.